balik daripada Madinah, dapat ilmu barulah. Lepas tu pergi ke pintu 19. Pintu 19 waktu maghrib, waktu subuh. Saya baru tahu ni waktu subuh baru ada. Ada kuliah bahasa Melayu daripada orang-orang Indonesia. Menarik, menarik pengisian beliau. Boleh siapa-siapa yang pergi haji atau umrah pergi ke pintu 19. Kebanyakan hotel kita dekat dengan hotel 19. Hotel 19. Kalau duduk belah sini, masuk ke pintu 4. Pintu keempat. Kalau duduk belah sana, masuk pintu 19. Jadi dalam kelas beliau, kelas Syekh, ulama daripada Indonesia itulah, dia cerita pasal doa anak yang soleh. Tentang apa? Semua apabila kita mati, jadi kita dah tak boleh beramal lagi dah. Tak boleh beramal dah tak boleh buat pahala. Kecuali 3 perkara sahaja. Pahala berterusan. Pahala berterusan walaupun orang tu dah mati. Antaranya adalah doa anak yang soleh. Di sini dia gunakan lafaz hadis apa dia? Iaitu waladun. Dia tak guna al-waladun. Dia guna waladun. Lafaz hadis yang digunakan adalah waladun. Tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al-waladun. Apa beza dia? Apa beza dia? Ni ilmu bahasa Arab. Bezanya kalau ada alif lam al-waladu, maka kita tahu anak tu siapa dia. Anak tu diketahui. Waladun tu maksudnya anak. Anak-anak. Jadi anak tu kita tahu. Jaga seorang tu daripada kecil sampai besar, itu termasuk anak. Termasuklah kita ni seorang guru, ada anak-anak murid, kita didik dia, tarbiyah dia, itu tu termasuk anak juga. Ni satu ilmu baru yang saya dapat lah. Baru kita sedar, betul juga kenapa kita tak teliti lafaz hadis ni dia tak guna alif lam, dia guna apa? Dia tak guna alif lam, waladun terus. Maknanya kita tak tahu anak tu siapa boleh jadi anak. Kat sini maksudnya apa ni? Doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh. Senang cerita, kita ada didik, kita ada orang-orang yang kita pernah didik dia. Kadang-kadang tak ada talian darah kita, betul tak? Dia orang luar daripada kita pernah didik dia sampai dia jadi soleh. Dia doakan kita. Masa tu kita dah mati, dia doakan kita. Dia termasuk dalam anak-anak yang soleh. Ni kefahaman hadis tersebut, maksud hadis tersebut, makna hadis tersebut. Jadi kalau ada anak-anak murid di kalangan depan saya ada cikgu, ada anak murid, ada anak angkat ke, ada anak-anak jiran ke, ada anak-anak saudara ke, ataupun anak orang kampung ke, kita pernah didik dia. Didik dia dengan amalan-amalan yang baik. Dan didik. Lepas tu dia doakan kita, dia termasuk dalam anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh. Ini formula tip. Walaupun kita dah mati, pahala terusan. Itu tuan-tuan beginilah. Istighfar anak, doa anak kepada kita bila kita dah mati. Sedekah, anak sedekah, niatkan sedekah tu untuk kita tu sampai. Pahala berterusan. Dia sedekah, lepas tu dia naikkan sedekah ni, pahala sedekah ni untuk kita, untuk mak ayah yang dah mati, pahala berterusan untuk mak ayah tersebut. Lepas tu apa lagi? Ada 4 perkara kena buat. Ada dalam hadis 4 perkara kena buat. Apa lagi? Iaitu kita kena buat baik